Lebih 300 penduduk di Kampung Batu Enam, Bukit Bertam Selama membantah cadangan pembinaan ladang ternakan ayam baharu di kampung mereka. Bantahan itu ekoran masalah lalat dan pencemaran bau yang sudah lama mereka hadapi. Dakwa penduduk jarak ladang ayam sedia ada yang dibuat konsep terbuka dan tapak ladang baru yang bakal dibina sangat berdekatan dengan rumah mereka dengan hanya berjarak kira-kira 200 meter. Ekoran itu penduduk setiap hari menghidu bau busuk dan diganggu lalat sehingga menjejaskan keselesaan dan aktiviti harian. Tetapi sekarang ni musim dia hari-hari. Hari-hari lalat yang masalah lalat ni yang tak tahu apa nak buat lagi dah dengan lalat ni. Kalau kita tengok pelekat buku lalat tu dah letak tak sampai 5 minit dah penuh. Sampai penduduk kata sampai ke tahap nak makan pun nak kena masuk dalam kelambu lah agaknya. Menurut Khalid, projek tersebut diluluskan oleh Majlis Daerah Selama MDS pada 14 Mac 2025 namun tidak dimaklum kepada penduduk. Penduduk katanya hanya mengetahui mengenai projek ini selepas kelulusan diberikan. Namun sebelum itu, dakwa penduduk tiada sebarang sesi libat urus atau perbincangan dengan penduduk kampung dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK. Sebab kampung sebelah sini, rebak ayam sebelah sini. Jadi lebih kurang dalam 3 meter, 4 meter saya dah sampai kampung. Dengan rumah orang paling dekat 194 meter. Yang paling dekat lah. Ada lebih kurang dalam yang paling dekat sekitar dalam 5-6 buah rumah lah kan. Jadi kami kesal lah sebab beberapa aduan dah dibuat. Dakwa Zurani, penduduk tidak dimaklumkan secara terperinci mengenai projek berkenaan dan hanya menyedari perkara itu selepas kerja di tapak dimulakan. Justru katanya bantahan itu diadakan agar suara mereka didengari pihak berkaitan.